Sebab kadang kita tengok kan Cik Syafiq, kereta tengah duduk bergerak jalan. Ada juga yang bawa family lah. Kita katakan ni depan mata kita lah. Kita digan tak dapat hari tu kan. Ingat nak ambil nak snap dah number kereta lah. Boleh duduk buang sampah daripada tingkap kereta. Tapi kan. benda tu dia jadi basic. Dia jadi macam common tu kan. Jadi common kat tak tahulah belah negeri lain, belah kita ni saya kita sama je semua kan. Tapi kan bila kita tak tahulah, kalau ada setengah orang dia ada rezeki dia pergi travel tempat lain, dia takut pula nak buat dekat negara orang. Saya kalau bawa anak-anak saya naik kereta, saya lock tingkap. Sebab orang tak boleh buang sampah kat luar tingkap. Yang tu yang doktor kena buat. Lock orang lock pintu takut nak keluar. Ni lock tingkap no. Lock tingkap pun. Tapi kita tengok macam tu lah. Orang kata apa, teladan tu. Kalau dah pok buang sampah kot tingkap, anak tengok, itulah teladan. Kita tak maulah tunjuk. Tapi jangan terkejut. Lepas ni penguasaan melalui CCTV. Jadi CCTV ada di semua simpang-simpang traffic light. Jadi kalau kata sampai surat saman tu, dia jangan bila kita tengok kiri kanan tak ada penguasa, kita boleh buang. Kita ingat ada yang pakai baju preman. Ada pakai baju preman. Ada CCTV pun ada. Dan juga daripada aduan.